Ustaz dikenali bertarikat Chistiyah. Apakah yang mendorong mereka mempunyai masa untuk bertarikat? Ini pilihan masing-masing, pilihan masing-masing. Terutamanya dari segi ilmu luas. Ada orang yang belajar ilmu itu dari segi teori saja. Ada orang yang dia tidak nak teori saja, dia nak cuba. Satu maksudnya. Yang kedua, mungkin seseorang itu dia masuk dalam sesuatu, dia nak ambil kesempatan. Sebenarnya dia nak baiki banyak perkara. Sebab pada masa itu popular cara itu, orang Islam terlibat dengan itu. Dan banyak yang tak betul, banyak juga yang betul. Dia cuba baiki. Selalu saya buat perbandingan kalau benda macam ni seperti parti politik zaman kita. Parti politik tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Tapi bolehkah kita masuk parti? Pilihan raya dan sebagainya, boleh tak? Boleh. Tidakkah orang kata ini demokrasi ini tidak Islam sebenarnya asasnya? Jadi kenapa awak masuk dalam sistem demokrasi itu? Ya syirik, ya bukan Islam. Sama juga ini, masuk untuk ambil kesempatan. Sebab itu cara yang damai, yang aman, yang dibenarkan, yang sah. Pada pemerintah sekalipun, mana-mana pun sah. Jadi kita masuk secara damai di situ. Maksudnya kalau dengan maksud kita nak bawa Islam, bukan nak hanyut dalam sistem itu, tak jadi salah. Maka kita ambil kesempatan. Itu sistem yang ada. Nak baiki di dalam tu apa yang sepatutnya politik apa. Kalau tidak, orang ingat Islam ni tidak ada politik. Islam ni macam Buddha lah. Politik suku, agamanya suku lain. Tidak begitu. Jadi ini pada saya dia ambil kesempatan untuk bawa apa-apa mesejnya, untuk mengubah masyarakat. Bukan bermakna dia menerima satu benda. Tidak. Dan sebenarnya kita pun salah sebenarnya. Kalau 100% terima demokrasi itulah yang paling baik, inilah sistem politik yang paling baik. Salah dari segi kita orang Islam. Cuma kita tengok yang kita ikut tu tidak ada kesalahannya. Misalnya pilih wakil, boleh ada bahagian, ada bab di dalam kitab-kitab kita berkenaan dengan perwakilan. Kita wakilkan dia bayar zakat kita, boleh. Jadi ini kita nak wakilkan dia menyampaikan kehendak kita, keperluan kita. Tidak salah. Apa benda yang salah? Tapi kalau kata sistem itu, undang-undang itu boleh dibuat, boleh dicipta oleh manusia mengatasi undang-undang Allah, itu salah. Jangan faham begitu. Walaupun masuk dalam demokrasi pun kena faham sejauh mana kita boleh masuk dan dengan sikap bagaimana. Begitulah juga dengan setengah-setengah ulama bertarikat. Mereka semua ni kalau bertarikat ni pada saya lah. Kalau macam guru-guru saya tu, dia ada yang bertarikat ni, dia setelah belajar satu peringkat, dia bukan bagi tarikat kepada umum. Tak ada sana. Kalau kita sudah belajar hadis ni habis, kalau nak cuba, boleh. Kalau tak nak pun tak apa. Kita tidak bergantung dengan benda tu, dengan kasyaf atau dengan yaqazah atau dengan apa. Kita tidak jadi sahabat, tidak jadi lebih, tidak ada apa. Jadi begitulah keadaan. Mereka ni dia ada pengalaman dia sendiri, cara dia sendiri, dia ada pengalaman dia. Orang yang telah masuk dia tahu, dia tahu ada kelebihannya. Dan kalau tidak, misalnya kita kata macam politik lah, parti, kalau kita tak masuk itu, kita nak macam mana? Nak berjihad? Jihad dengan siapa? Nak perang? Siapa nak perang? Siapa yang nak dibunuh? Apa yang perlu diperbetulkan sekarang ni? Konsep, kefahaman, ajaran itu cukup. Itu sebab itu ada sudut baiknya. Kita tak boleh terus kata kalau orang terlibat dengan tarikat dia salah. Tak boleh. Saya tak setuju itu. Tetapi itu bukan suatu keperluan sebenarnya, bukan suatu kemestian. Pegangan ulama-ulama ni pun Al-Quran dan Sunnah. Mana yang menepati Al-Quran dan Sunnah, ya. Tetapi ialah saya tidak setuju dari segi ni. Bagi saya secara pribadi tak setuju. Sebab apa? Banyaknya, biasanya apabila orang masuk dalam sistem yang bukan asalnya dibuat, diberikan oleh Rasulullah SAW, dia ada
kekurangan dia, kelemahan. Kalau kita masuk sepenuhnya ke situ, kita akan kena juga sedikit sebanyak tepiatnya paling tidak kelemahan yang ada. Dengan sebab itu lebih baik tak perlu. Sebab sudah cukup, Quran dan Sunnah sudah cukup. Lebih baik tak perlu. Sebab dia akan kena sedikit sebanyak. Banyak perkara lah yang kita tengok berlaku kepada orang sufi, walaupun dia orang alim besar, dia terpengaruh. Dia terpengaruh dengan fahaman orang sufi itu. Misalnya tentang hidupnya Khadir. Dikatakan Nabi Khadir, orang kita panggil Khadir, yang sebetulnya Khadir. Itu sebenarnya fahaman tasawuf. Orang tarikat boleh katakan terima. Saya tengok ulama-ulama hadis pun kadang-kadang kalau dia bertarikat, kalau dia masuk tasawuf, dia jadi terima juga benda tu. Padahalnya imam-imam besar seperti Imam Bukhari dan ramai lagi yang tak terima. Dia kata mati dah, Khadir tu mati dah. Ini sebenarnya pengaruh Syiah masuk dalam ahli sunnah. Tujuannya dia nak membenarkan Imam Mahdi dia yang dikatakan ghaib itu. Sebab kalau kita tanya Imam Mahdi itu macam mana nak ada, dah sembunyi, mati dah 1000 tahun lebih. Dia akan kata kepada kita, tak mesti mati. Tu Khadir zaman Nabi Musa lagi dia boleh hidup, kamu boleh terima? Habis kita senyap, kena lah dia. Itu sebenarnya perangkap dia. Jadi lebih baik kita tak payah. Tapi saya tengok kadang-kadang orang yang terpengaruh dengan tarikat ni begitu jadinya. Lebih baik, dengan sebab itu lebih baik tak payah. Kita pakailah Quran dan Sunnah. Dalam hadis Rasulullah SAW kata, taraktu fikum amrayn, dua perkara dia tinggalkan, kamu tidak akan sesat selagi kamu berpegang teguh dengan kedua-duanya, Al-Quran dan As-Sunnah. Dia tak sebut tasawuf ke, tarikat ke, sejarah ke, sains ke, apa-apa semua, tak ada jaminan. Ini dua perkara, sudah cukup. Jadi yang lain-lain tu yang mana tidak bercanggah dengan Quran dan Sunnah, boleh ikutlah sejauh tu, sejauh yang tidak bercanggah tu. Kalau sampai bercanggah, jangan. Itu silap tu. Tapi biasanya orang kalau dia terlibat dengan parti ke, dia terlibat dengan tasawuf, dia akan terikut-ikut hanyut. Dengan sebab itu, kena berhati-hatilah dalam perkara-perkara macam ni. Itulah secara ringkas.